Anda mahu skor sejarah? Mudah. Anda hanya perlu ikut 3 strategi. Yang pertama, pastikan anda memiliki nota mengikut buku teks. Nota yang benar-benar ikut buku teks tetapi mudah untuk dibaca dan difahami. Strategi kedua, pastikan anda memiliki formula untuk memudahkan anda menghafal fakta-fakta sejarah. Strategi ketiga, pastikan anda merangka dan membuat carta, dan carta ini dapat membolehkan anda untuk mengulang kaji pelajaran seminggu atau 2 minggu sebelum peperiksaan. So, sekiranya anda mahu skor sejarah, please join my class because I'll be covering all the 3 strategy to make sure you get the best possible result. Jumpa kamu dalam kelas nanti.